Yang kat tangan aku ni adalah sambal telur puyuh. Banyak kali lalu kat FYP aku sebenarnya. So aku decide lah untuk try sendiri. Dalam ni dia ada lebih kurang 4-5 biji macam tu lah. So okey lah kot dengan harga dia. Korang tak perlu risau about halal, sebab dekat sini dia ada logo halal. And dia juga ready to eat. Korang tak perlulah nak masak dulu ke ataupun panaskan. Maybe lagi sedap lah kalau korang panaskan. Disebabkan aku malas nak panaskan, aku terus makan macam ni je. Okay, sekarang ni pula aku nak cuba rasa dia macam mana. Sambal dia merah-merah gitu guys. Alright, macam tu lah rupa dia kalau dah dekat atas nasi. Bau agak sedap. Bau dia macam tipikal sambal kalau korang beli sambal yang dalam tin. Kalau korang selalu makan sambal ikan bilis yang dalam tin tu, korang akan tahu apa yang aku cuba cakapkan. Okay, jom kita rasa. Bismillah. Not bad lah rasa dia. Untuk tekak aku, boleh lah sekadar buat hilang lapar. Sambal dia tak pedas sangat and tak manis sangat. And kalau korang nak bagi kat budak-budak pun tak ada masalah, sebab sambal dia memang tak pedas. Kesimpulannya bagi aku, rasa dia biasa lah. Kalau korang berminat nak cuba, boleh klik link kat bawah lah. Aku ada sediakan dalam beg kuning. Assalamualaikum dan bye-bye.